Amerika Syarikat mungkin kuasa besar dunia, tetapi di hutan Asia Tenggara, mereka rebah bukan oleh peluru, tetapi oleh jerangkap samar kuno, ciptaan Melayu. Nama jerangkap ini, Melayan Gate. Ironinya, bangsa yang kononnya ketinggalan, sebenarnya menyimpan rahsia seni perang yang membuat dunia ternganga. Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Studio NS Production. Saya Nazri Saleh, hos anda. Kepada yang baru kenal channel ini, sila like, share, komen dan subscribe kerana banyak cerita menarik yang kontroversi tentang sejarah Melayu. Jangan lupa tekan butang join untuk jadi ahli juga, kerana anda akan disajikan dengan cerita rahsia tentang sejarah Melayu yang lebih kontroversi dari biasa. Ini yang menariknya channel ini. Pada video ini, saya akan menerangkan tentang perangkap misteri yang disebut sebagai Melayan Gate oleh tentera Amerika semasa Perang Vietnam. Keangkuhan mereka tercala akibat dari senjata Melayu kuno yang membinasakan ini. Di medan Perang Vietnam, para tentera Amerika dihantui oleh jerangkap samar yang begitu halus tetapi mematikan. Melayan Gate, itulah namanya dalam manual peperangan mereka. Tapi yang mengejutkan, reka bentuk perangkap ini bukan ciptaan tentera Vietnam. Ia berasal dari rimba tropika tanah Melayu, digunakan sejak zaman Kesultanan Melaka lagi. Perangkap ini direka begitu licik, menggunakan batang kayu, buluh runsing dan tenaga elastik pokok. Bila terpijak, ia melibas lembing buluh tajam terus ke arah dada atau kepala. Inilah hasil warisan bangsa Melayu yang bukan sahaja pakar dalam seni silat, tetapi juga pakar dalam mencipta perangkap yang membunuh tanpa bunyi. Bukan itu sahaja, teknologi gerila Melayu ini dipelajari oleh Viet Cong dan digunakan secara besar-besaran ketika Perang Vietnam. Malah, tentera Amerika menyenaraikan Melayan Gate dalam glosari taktikal mereka, satu penghormatan tidak rasmi kepada kepakaran perang bangsa Melayu. Namun, persoalannya, kenapa ramai orang Melayu sendiri tak tahu akan semua ini? Sebelum Angkor Wat berdiri, sebelum Borobudur disiapkan, di Kedah sudah wujud pusat peleburan besi yang kini dikenali sebagai tapak arkeologi Sungai Batu. Bertarikh 788 sebelum Masihi, ia menandakan tamadun Melayu bermula jauh lebih awal daripada yang selama ini diajar dalam buku teks sejarah. Rilau besi, jeti perdagangan dan tapak ritual ditemukan satu demi satu. Semuanya membuktikan bahawa Lembah Bujang bukan kawasan pedalaman terpinggir, tetapi pusat perdagangan antarabangsa. Dunia datang ke sini untuk membeli besi, bukan kerana logamnya sahaja, tetapi kerana teknologi pembuatannya yang mengagumkan. Sayangnya, fakta ini hampir terpadam. Kajian yang dibuat oleh saintis tempatan diabaikan begitu sahaja selama bertahun-tahun. Hanya setelah pakar luar mula mengiktiraf Sungai Batu sebagai antara tamadun tertua dunia, barulah negara kita mengambil serius. Tamadun Melayu bukan bermula dari Melaka, tetapi ribuan tahun lebih awal. Tahun 1824, satu garis sempadan dilukis di atas peta. Di London, British dan Belanda menandatangani perjanjian membahagi dua dunia Melayu tanpa bertanya walau sepatah pun kepada raja-raja Melayu. Akibatnya, Riau dan Johor yang dahulu satu empayar
dipecah menjadi dua. Melayu dipisahkan bukan oleh laut, tetapi oleh kuasa kolonial. Penjajah bukan sekadar merampas tanah, mereka juga memadam sejarah. Manuskrip-manuskrip lama dibakar, candi-candi di Lembah Bujang dirobohkan, dan sistem pendidikan disusun supaya orang Melayu tidak tahu mereka berasal dari tamadun agung. Akibatnya, generasi hari ini hanya mengenal sejarah dari sudut pandang penjajah. Dan lebih menyakitkan, ini masih berlaku. Pada tahun 2013, Candi 11 di Lembah Bujang dimusnahkan untuk memberi laluan kepada pembangunan. Sebuah kuil purba berusia lebih 1,200 tahun diratakan tanpa segan silu. Seolah-olah kita sendiri tidak menghargai sejarah bangsa. Sejarah bukan hilang, ia dihancurkan dengan sengaja. Kononnya, Tun Dr. Mahathir menyimpan tempayan purba berusia lebih 8,000 tahun, membuktikan hubungan tamadun Melayu dengan Asia Barat sejak zaman prasejarah. Tiada pengesahan rasmi, tetapi khabar angin ini cukup untuk menggoncang naratif bahawa Melayu baru muncul selepas kedatangan Islam. Ada pula teori Sunderland yang mengatakan bahawa Kepulauan Melayu adalah tanah asal manusia moden selepas zaman ais. Kajian DNA mendapati DNA Melayu di antara yang tertua di dunia, dengan jejak genetik menjangkau puluhan ribu tahun. Jika benar, ini bermakna bangsa Melayu bukan penerima tamadun, tetapi pencipta tamadun. Teori lain lebih panas. Kota Gelanggi, kota purba Melayu, kononnya sengaja disembunyikan dari umum. Bahkan, ada dakwaan bahawa kerajaan sengaja menyekat pendedahan kerana takut kepada implikasi geopolitik dan tuntutan warisan. Apakah semua ini sekadar teori atau ada sesuatu yang cuba disorok? Seni perang Melayu bukan sahaja terletak pada keris atau silat. Ia terletak pada keupayaan menggunakan alam sebagai senjata. Dari ranjau buluh hingga serangan hendap di hutan, para pendekar Melayu telah mengajar musuh erti takut, bukan dengan teknologi moden, tetapi dengan ilmu tradisi. Peperangan Naning, Perang Pahang hingga ke Perang Gerila Komunis, semuanya mencatat bagaimana Melayu memanfaatkan hutan sebagai rakan seperjuangan. Tentera British dan Jepun pernah mencatatkan rasa kagum dan trauma terhadap taktik perang orang Melayu, termasuk jerangkap libas yang digelar Malayan Gate. Ironinya, ilmu perang ini kini diajar kepada tentera asing yang datang belajar di Malaysia. Komando-komando elit barat datang ke hutan kita untuk belajar bagaimana bertempur di medan tropika. Dari pejuang kampung ke jurulatih antarabangsa, ini bukan kebetulan, ini legasi. Apa beza mitos dan sejarah? Kadangkala, bezanya cuma bukti yang belum dijumpai. Kisah Mahsuri di Langkawi, sumpahan 7 keturunan yang dikatakan berakhir ketika Langkawi dibangunkan, kebetulan atau takdir. Cerita rakyat selalunya menyimpan sejarah yang dibungkus dengan simbol dan puisi. Tasik Cini pula kononnya menyimpan kota purba di dasarnya, dijaga naga Sri Gumum. Ramai yang mentertawakan cerita ini, sehinggalah penyelidik mula menemui artifak tembikar lama di kawasan itu. Mungkinkah di sebalik kabus dan air tenang, wujud kota Melayu yang tenggelam? Begitu juga dengan Puteri Gunung Ledang, Hang Tuah, Raja Bersiong. Legenda-legenda ini mungkin punya asas sejarah yang ditenggelamkan oleh penjajahan, ditapis oleh orientalis dan akhirnya dikategorikan sebagai dongeng. Tapi, bagaimana jika ia benar? Kini, semakin ramai anak muda yang mula mempersoalkan sejarah rasmi. Mereka mencari
menggali dan menuntut agar sejarah bangsa dikaji semula. Generasi baru ini tidak puas dengan naratif yang telah dirombak oleh penjajah. Mereka mahu kebenaran, bukan versi yang dipermudahkan. Sungai Batu, Lembah Bujang dan pelbagai tapak arkeologi lain kini dibuka kepada umum. Pelajar universiti, penyelidik antarabangsa dan rakyat biasa mula berdiri bersama menuntut agar tamadun Melayu diberikan tempat yang selayaknya dalam sejarah dunia. Tamadun ini tidak hilang. Ia cuma diselubungi debu masa, kabur oleh propaganda dan dihijab oleh kejahilan. Kini, tirainya sedang dibuka kembali dan siapa yang akan mengangkatnya? Kita, generasi pewaris. Melayan Gate telah terbuka. Sekarang, masanya untuk melangkah masuk. Terima kasih kerana menonton dari awal hingga habis video ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, aktifkan butang loceng notifikasi, tekan butang like, join dan butang share. Kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikan komen di bawah jika anda mempunyai pandangan atau teori sendiri tentang apa yang dibincangkan pada video ini. Teruskan bersama saya di channel ini untuk lebih banyak lagi kisah-kisah menarik dari sejarah yang kurang diketahui. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum. Salam misteri dan pengetahuan.